Okay, dekat depan dia ada tulis Hack a Launch. Okay, dekat belakang dia ada tulis A Signature Program by Academy Wire. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, alhamdulillah bersama saya lagi Made Engineering. Okey tuan-tuan, hari ni saya nak share satu benda. Saya ada beli buku baru-baru ni. Buku daripada Academy Wire. Ni saya pun baru mengenali dan terjumpa untuk belajar dengan Academy Wire ni. Jadi saya rasa saya nak review apa ada dalam buku yang saya beli ni. Okey, buku dia bertajuk Hack a Launch. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan, saya tidak disponsor oleh mana-mana pihak ataupun tidak disponsor oleh Academy Wire, tapi saya dengan rela hati ingin berkongsi dengan follower-follower kita, dengan tuan-tuan, dengan puan-puan, apa yang saya boleh belajar daripada buku yang saya beli ni. Okey, jom sama-sama kita buka. Okey tuan-tuan, ni dalam dia. Okey, dekat depan dia ada tulis Hack a Launch. Okey, dekat belakang dia ada tulis A Signature Program by Academy Wire. Okey, distributed by. Okey, cantik tuan-tuan kotak dia. Cantik tuan-tuan. Kalau kita jamah depan ni, dia ada macam yang apa dipanggil, yang gelembung. Jadi gelembung dia licin, sedap je pegang. Ni alhamdulillah tuan-tuan. Sebenarnya saya suka membaca, jadi macam-macam buku saya beli. Sebabnya insya-Allah selepas ni kita ataupun Made Engineering, InsyaAllah kita akan keluarkan juga buku untuk orang belajar elektrik dan orang belajar tentang bisnes, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan doakan saya, semoga dikurniakan ilham, orang kata dikurniakan semangat dan kekuatan untuk menulis buku, dan tuan-tuan dapat belajar dari buku tersebut. Sebab saya sangat suka tuan-tuan dengan buku, dengan membaca ni, dengan membaca, amalan membaca. Ni dia dalam dia kotak tuan-tuan. Ni dia ada tali. Okey, tali ni kita tarik untuk buka dia. Canggih tuan-tuan. Canggih tuan-tuan. Okey, dalam ni dia bagi buku satu. Okey, dia ada stiker. Ada stiker Academy Wire dengan Hack a Launch Digital. Ni stiker. Okey, lepas tu dia bagi mana ni? Kad ni. Apa dia tulis ni? 100% percuma untuk anda. Kelas online Hack a Launch Uncle Tiger and Akif Azizan. Tempat terhad trending now. 2 jam sahaja. Tarikh dan masa kelas. Okay.
Tawaran ini bukan untuk semua pembeli buku ini. Hanya yang bertindak sekarang akan dapat peluang untuk hadir ke kelas online Hack Alliance 2 jam bersama saya, Akif Azizan dan Uncle Tiger. Kita akan belajar case study product launch secara spesifik yang berjaya menghasilkan jualan besar dalam masa 4 jam. Bedah siasat dan bagi idea strategi product launch khas untuk bisnes anda. Sesi soal jawab berkenaan strategi Hack Alliance atau persoalan yang bermain di fikiran anda selepas baca buku ini. Cara untuk dapat akses ke kelas online terhad untuk 5 tahun. Langkah pertama, tangkap gambar anda bersama buku. Langkah kedua, post gambar. Langkah 1, sosial media, Facebook, IG, TikTok. Langkah 3, hashtag buku Hack Alliance. Langkah 4, isikan maklumat anda serta link posting anda. Okey, alright. Okey, yang ni kita dapat. Lepas tu kita dapat carta aktiviti. Okey, yang ni A B C D E F G H I J K L M. Ui, banyak N. Okey. Ada 10 carta. 10. A B C D E F G H I J K L M N O. Jadi 15 carta ada tuan-tuan. InsyaAllah banyak benda ni kita boleh belajar. Dan ni buku dia tuan-tuan. Buku dia pun cantik Ni kalau kat depan ni dia tulis Hack Alliance. Dia ada gelembung ni. Formula strategi langkah demi langkah untuk dapatkan sales 6 ke 7 angka dalam masa kurang 4 jam. Ni gambar meroket ni. Best seller jika anda dan rakan anda beli buku ini. Uncle Tiger dan Akif Azizan. Ni belakang dia. Belakang dia menarik juga. Belakang dia agak menarik sekali. Hack Alliance launching product or service 7 hour. Macam-macam tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca sendiri. Alright. Okay, jom kita tengok bahagian dalam sikit. Edisi pertama, cetakan kedua. Sila tiru dan ambil 100% konten dalam buku ini dan jual sebagai e-book dan ambil semua keuntungan. Terbaiklah tuan-tuan. Saya memang suka membaca, insya-Allah. Saya akan baca benda ni dan study. Tengok apa yang saya boleh majukan dalam bisnes kita. Okey, jadi setakat itu sajalah tuan-tuan. Saya pun tak tahu lagi dalam dia apa isi dia. Saya kena baca dulu. InsyaAllah lepas ni saya akan share dengan tuan-tuan apa yang saya belajar daripada buku ni. Okey, alright. Jadi setakat itu saja share saya pada hari ni. InsyaAllah tuan-tuan, kita dalam hidup ni tuan-tuan, kita mestilah sentiasa upgrade ilmu kita. Kalau kita nak tingkatkan tingkatkan income kita, automatik kita kena upgrade ilmu dalam diri kita ni. InsyaAllah dengan sendiri income tu akan naik. Gitu. Jadi jangan kita rasa dah pandai, jangan kita rasa dah jemu, rasa dah penat untuk belajar. Jadi
kita sentiasa upgrade ilmu di kita ni. Tak rugi tuan-tuan, tak rugi. Jadi setakat itu saja tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Okey, saya Adham Marani selaku founder Madi Engineering Professional Electrical and Solar Company. I am Wiring Inspection Specialist Malaysia. Okey tuan-tuan, jangan lupa untuk follow dan like Facebook page Madi Engineering dan subscribe YouTube channel Madi Engineering. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okey, bye bye.